malam yang ke-8 dikata malam tarwiyah. Dah 8 pada bulan Zulhijjah, maka orang di kota Mekah pakak duk bergaduh, pakak duk masyhur di dalam sama-sama nak mengerjakan rukun haji yang kedua, wukuf di pada Arafah. Dah duk bergaduh dah malam ni tu dah. Kemudian esok dia tu masuk dalam pada hari ke-9 dah menuju kepada Mina, pergi kepada pada Arafah untuk sama-sama nak mengerjakan rukun haji mana beradu di pada Arafah. Sebentar pun tak apa dah masuk dia lepas pada waktu zuhur. Oleh demikian itu sama-sama kita pakai berdoa lah. Orang yang pergi buat haji dapatkan haji mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur ni tak ada balasan malaikat syurga lah. Berapa negeri Siai tahun ni 7,000 ke 8,000 orang kita dapatkan, mintalah Allah Ta'ala wisat wa alfiah boleh haji dengan sepenuh dan haji albal mabrur. Pak kita di Jawi ni kita banyak dengan amalan puasa dan kita banyaklah hidup-hidup dengan amalan supaya kita menjadikan kebaikan lebih baik daripada seolah supaya kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Baik dah. Amalan ni kita mari sambung pula dengan keadaan kitabnya penawar bagi hati dengan kitab hadis muhimmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bahagia yang keempat, kita duk sambung lagi cara bab sabar. Dia kata sabar baru ni tak adalah melekapi segala masa. Artinya kita kena sabar semualah. Bukan kata sekerak jalan dak. Tengah-tengah tu orang duk kecek lagu mana. Aku tak ikat nak sabar dah. Tak ikat nak dak dah. Kali temulah. Ikut dia ke mana-mana tak cakap nak sabar dah. Selama kening tu sabar boleh. Tapi mari sekerak jalan tak boleh nak sabar pula. Tak boleh nak arti orang panggil boleh sabar kerak jalan tak jadilah. Sabar ni dia kena pakai melekat pisaumu. Sebab apa? Benda yang duk menipu, benda yang duk kena kitanya dua perkara. Ada benda hak nafsu kita secocok. Supaya kaya. Nafsu tak ada pia tak singa kaya. Pankak tamneng tok nebel tok selawat poroso nayuk puteng tok email tok kotik tok bila tak ada pia tok sih banyak kenok lako-lako hatu orang pai nafsu hak setuju kemudian lalu tu lah dia kena sabar juga kekayaan pankak senil ini pun kena pakai juga sabar. Pahlawan duanya sebab apa boleh kata sabar ni kena pakai melekat pi masa. Kerana lama duanya benda duk menipu kita ni ada hak nafsu tak setuju. Nafsu tak kena, nafsu tak mau. Lepas tu yo tu bik pak bagi tu. Bahagian tamu hak nafsu tak mau tu gapo? Taat. Ni pengaji mo ni. Nafsu tak ada pia kena. Nafsu amarah lah tak pageno boleh kita mari ngaji. Hang sabar dah. Jemaah tak ada pia kena. Tu sebab apa tu? Kerana nak raya atas benda nafsu tak setuju tapi kena sabar. Sebab tu kita boleh cetak. Pakai apa nama lagi? Mengaji, mengajar, dan lagi pula apa nama ni tahajud, semaya, puasa, sedekah. Hak tu rupa taat tu nafsu tak setuju tapi nak boleh guna dia sabar. Lama duanya dia kata hak nafsu setuju. Gapo nama? Tinggal benda maksiat. Payah kerana nafsu sokong. Mengupak, mengacum, kecek, buah, pelawak, mabuk, bujudi ni benar nafsu setuju. Kalau tak guna sabar tak boleh nak tinggal benda ni kerana nafsu duk sokong kali dengan setan. Dua. Yang ketiganya bahagian tiga perkara apa? Kita sabar juga tapi buat ikhtiar kita tak ada. Alik demo ya. Demo kata kita, demo curi barang kita, demo buat nyanyi kita, demo buat zalim kita. Belah alik kita tak cari alik demo dia buat kita. Ni pun kena sabar juga. Benda hak tak tuju dengan nafsu belaka lah tu. Tiga dah hak lepas dah. Kita mai masuk hak malam ni hak malam ya hak bahagia yang keempat. Gapo nama pula? Baik. Bahagia yang keempat ni barang yang tiada masuk iyo barang barang yang tiada masuk iyo barang sama sekali di bawah ikhtiar. Hak ni tak ada mari ikhtiar kita. Tak ada kita nak, tak ada usaha langsung. Hak yang tiga saat ni kita ngaji malam minggu kemarin. Alik kita tak ada ikhtiar juga, alik demo.
Demo teh kita, demo kata kita, demo zoling kita, wak nyanyo kita, demo tenyek kita, demo ambil barang kita, demo ngenak kita. Ikhtiar alik demo alik kita dak li. Hak ni pun kena sabar juga. Mari hak yang kepak malam ni tak masuk ikhtiar sama sekali. Alik demo pun dak, alik kita pun dak. Hak ni semata-mata dengan kanaki Allah Ta'ala lah yang beri kepada kita atau yang menguji kepada kita. Gapo nama yang nak misal? Seperti mati kekasih. Nah, kita kata matilah kekasih, sayang kita rapat, sayang kita baik. Sia malam duduk dengan dia, sia malam duduk makan dengan dia, sia malam duduk sama dengan dia. Rapat kamar dia mati. Hak ni tak ada ikhtiar kita, tak ada ikhtiar dia. Buku mati ni Allah semata-mata ambil. Tu kita misal kekasih, kalau kita misal lagi bini, anak. Duk dengan dia puluh-puluh tahun sampai boleh anak, boleh cucu. Tiba-tiba bini kita telah meninggalkan dunia. Tak sabit ikhtiar kita. Tak ada sabit ikhtiar alik bini, semata-mata Allah Ta'ala lah. Apa sakat Allah Ta'ala ambil nyawa. Apabila kita duduk dengan dia puluh-puluh tahun, nah, kamar dia setara mana kita ingat kepada dia. Ni kena guna sabar. Tu kita misal bini, anak pula dah. Nah, lama duk nak ke anak, boleh anak tiba-tiba duk dalam kasih sayang, anak baru duk boleh mulut baru mati. Tak ada ikhtiar kita, tak ada ikhtiar mana-mana, semata-mata fa'alul lima yurid. Buat Allah Ta'ala dia kanak timbul mari. Ni kita nak duduk lagu mana orang panggil, kena sabar. Orang panggil hak ni tak ada masuk le bawah ikhtiar pia-pia dak, semata-mata dengan kanaki Allah Ta'ala. Hak yang keempat ni. Hak yang tiga sani kita tak ada ikhtiar, tapi dia mau ikhtiar wak kita. Dia mau ikhtiar kenak kita, ngarut kita. Tu orang panggil kita kena sabar juga. Sabar ni tinggi dia, habis orang panggil payah nak boleh sabar. Tapi dia sabar tu royak siap dah. Murayak lah Muhammad wa basyiris sabirin. Murayak berita suka, berita gembira dengan orang sabar ni, murayaklah. Gapo berita gembira? Ayil jannah, syurga. Boleh sabar dengan lapar, boleh sabar dengan ujian sakit, boleh sabar dengan ujian mati kain kekasih. Dah, ujian pula dengan wak kayu tak buah, ujian dengan ribut, ujian banyak perkara. Dia sabar boleh, orang ni masuk dia murayaklah Muhammad. Berita aku suka ayat ni syurga. Tinggi-tinggi dah. Tapi nak boleh kau sabar tegak Allah. Dah, dia Tuhan tak buih tak leh lah orang panggil. Dari Tuhan hidayah taufik payah pun boleh buat. Duduk situ dah. Baik, so dan benasa harta. Benasa harta punah. Dah, rumah makan di api. Dah, harta mati kulit. Kereta balik. Ni orang panggil punah harta. Dah, lembu kubah kambing makan teh di litar mati. Pak kita nak duduk lagu mana? Ni bukan ikhtiar kita. Bukan usaha kita, bukan usaha pia-pia dak. Dengan semata-mata Tuhan lah. Iza asabatul musibah, bila datangkan musibah. Iza asabathun, bila datangkan musibah ni, maka mengucaplah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuhan suruh kita kata hak tu. Mengkatalah inna lillahi, sesungguhnya aku ni adalah milik Allah. Ampunnya Tuhan kita ni nama Allah. Dan bini kita, harta kita apa lagu tu lah. Pak kita nak kita sabar guna barang dia. Dia wi kita, payah nak ambil klik ikut dia, hak dia. Tapi nak duduk situ tu bukan senang lah. Kan? Apalaginya wa inna ilaihi raji'un. Dah, kita ni pula sesungguhnya kita ni satu hari kena klik jumpa dengan Tuhan. Demo ni hak mati pergi dulu, kita ni ke dia kena turut pergi juga. Tu bila berdatangkan iza asabatul musibah, bila tipakan bala sani membacalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tambah sikit lagi gapo nama beli, tambah sikit lagi tu. Ikan sutik kacang tadi buah bih. Bah kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi soal lagi? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Gapo nama? Minta ke Allah Ta'ala lah, wi tambah aku hilang wi lebih gati hak molek lagi. Tu tiap-tiap barang yang kita hilang, tiap-tiap barang yang binasa, tiap-tiap barang yang punah,
Nah, kemudian kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca sikit lagi. Nah, apa nama ni? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia pun gantilah Tuhan lebih molek lagi. Hak lebih comel lagi. Dia mau curi walanah. Kita kata bukan Tuhan ganti ke wah lain lagi. Dia mau curi selipar, kita baca Tuhan ganti benda lain lagi. Dia mau curi kerak, kita baca bukan Tuhan ganti lebih pada tu lagi. Cina wisuk situ hak sungguh. Pak kita inna tu tak ingat dah. Pak hujan kat hujan weh, ribut weh. Lagu tu lah duk jawab. Okey, temu selipar gapo jejak demo putus gapo, nak teh mana jejak selipar? Tu ya. Dia tiap perkara bila jadi menyusah hati, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nanti orang mati sekarang. Ni inna lillah tu baca orang mati dak, tiap perkara jadi serabut, tiap perkara jadi benda duka cita, dah susah hati kita bacalah. Walaupun setan dia ambil demo, walaupun selipar jejak demo yang semayat telotan, walaupun jatuh duit 20 kok, dah walaupun anak demi, walaupun kita sendiri, walaupun pelita mapuh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pak kita kalau pelita mapuh, mapuh dah. Tu tebal-tebalnya. Pak kalau kita hidup nyala tak ada alhamdulillah halai. Payah sabit atas kita lalang dengan Tuhan somo-somo. Banyak tu nanggo tak ada nak baca. Berita apa? Siap apa dah gelak dah. Mau lagu mana dah? Gelak juga tu. Tu tebal-tebal. Wallah lalak mari dah. Cerah dah dah. Jala. Tak ada. Alik mapuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak cerah alhamdulillah. Nak hidup situ dulu tu payah. Nah, malaikat tu buka taufik dah sampai nak ngaji sangat tu. Dah, tu orang panggil kita tu bergaduh orang panggil. Dah, nak pergi kecek benda ni hajar dengan hak ni dulu. Dah, tu baik. Tu dengan kata, dah, tu bukan ikhtiar kita dak hilang harta punah harta tu. Dan segala bala, segala bala tu gapo? Bala petakalah. Ribut dengan keluar kabut, ribut dengan kuat cabut kawan, perabung kawan gapo. Ributnya kuat sekoh dia bunga yak putih. Wah saf lengi dah. Pak kita nak duduk ke mana? Rumah yang molek habis tadi api dengan betatullah. Apa nak duduk lagu mana? Tu dia panggil datang bala. Lalu tu dia kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati dan wakhluf li khairan minha. Baca tu. Penonton duk tengok semualah. Tu dalam tunjuk ajar Nabi kita. Tengok Abu Salamah dia baca tu. Ummi Salamah tu. Buat janji dengan tok laki Abu Salamah. Bini nama Ummi Salamah. Bini Nabi yang apa tu Ummi Salamah ni? Mu tak erti kat kiri dia. Fatina bini Nabi yang kelima dah. Bini Nabi yang keni. Yang pertama Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiganya Hafsah, yang keempatnya yang keempatnya Zainab binti Khuzaimah. Dah. Lepas tu yang pertamanya Khadijah, yang kedua Saudah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Khuzaimah, yang ni Ummi Salamah. Dia berjanji dengan tok laki Abu Salamah tak saya berlaki. Oh ni rak dia cari dia sungguh ni. Dia abai mati dulu, abai jangan bining dah. Alik bining kata Ummi Salamah. Pas belah alik alik Salamah pula kata dia abai mati amba pun tak jauh belaki. Tapi Abu Salamah kata tak leh dek belakilah dek. Belalah dia abai mati minta lah wi adik belaki. Tak se takut masuk surga esok-esok duk dengan orang lain. Apa tahu tu orang rak dia cari ya beli. Tak se. Tok Abu Salamah kata belakilah tak apa tak duk dengan dia pun jumpa di surga. Tak se. Tapi dia biasa baca doa ni. Nah, dia biasa baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bila hilang kara, bila gapo duka cita, minta Tuhan ganti lebih baik pada ni lagi. Tiba-tiba dia mati sungguh tahu Nabi ambil wak bining. Pak Nabi Muhammad dengan Abu Salamah mana lebih? Moga hak ni sobat ya. Tengok kis dia baca, Tuhan ganti kau lebih lagi. Kita jatuh 100 kot mata hijau merah mengepek, nak merepio. Cuba kita sobat baca nak mujuk Tuhan ganti lebih pada 100 kot lagi. Tapi payah, tapi walau bagaimana payah pun kita kena ambil tahu dulu. Kata benda tiap kara musiat, hak ning hak tak ada masuk dalam ikhtiar hamba mana-mana. Semata-mata Allah Taala kanak. Nak jadi lagu mana pas turun bala.
dah punah kereta belaga ke malangi kereta jadi insiden tepuh lembu dan sebagainya. Apa nak marah siapa? Moga bagai tak ada ikhtiar kat mana-mana, semata Tuhan lah capaknya. Lalu tu kena sabar hak ni. Dah bala. Terbaik. Dan lagi pula dia kata lagi, maka sabar atasnya. Dah, atas hak ni hak yang keempat ni. Bagai tiada masuk ia sama sekali buat ikhtiar ni. Ia katanya setinggi-tinggi pangkat kelas tinggi lah. Kalau kita learning kau dah dinayuk lah, tinggi sekali dah nayuk ni, ada apa-apa lah. Ada nak situ belakang lah, tinggi sekali dah. Lepas pada nu raja lah kita katanya. Tu setinggi-tinggi pangkat. Dah, orang panggil hak masa ni sungguh, tapi tak boleh nak lah. Lalu tu dia kata berkata Ibnu Abbas, mana Abdullah Ibnu Abbas. Dah. Dia kata kan radhiyallahu anhuma, sabar dalam Quran tu atas 3 pangkat. Dalam Quran duk sebut sabar semua tak silap 70 tepat lebih. Nak ayat besarnya kemuliaan ketinggian pangkat sabar ni, siapa tu duk ulai-ulai dalam Quran 70 tepat, tak supah lain. 70 tepat hak cara sabar saja. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Orang sabar ni duk sekali dengan Tuhan. Tu kalau pakai ayat betul-betul tak ada apa. Supaya ambo sekali dengan beli berepek, sekali dengan Faruk. Dah, abang kiri sekali dengan taweh. Tu orang panggil sekali. Sabit tu orang pihak Zuhir bukan murah. Tu cara ayat kecek. Dah, pak orang sabar pula wa basiris sabirin. Murayat berita baik serga. Pak kita dah baca hari-hari. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tengok tu. Sekuna pakat beringat dengan sabar ni. Nah, pakat beringat, pakat tolong khabar game sabar we nak walah mano. Kaya demo tu, sabar we tamneng demo tu. Tapi jarak orang nak oyak kau tu. Sabar we le kaya demo tak ada kau tu. Tapi molek kalau kita besar. Sabar we dalam tamneng demo tu kena mai mengaji atik. Kena pakat majmuah baca Quran atik. Muka dia duk kelas tinggi ke takutnya dia galik dengan tamneng dia tu. Pas sabar we dari susah demo, tu rajin dengar. Sosak sabar we lah sakit demo tu. Hak tu masuk tapi dia biasa dengar. Tapi kok suruh sabar kaya, kok suruh sabar dengan pangkat ni, sabar we tamneng lang mufa'a tu sabar molek. Jangan nak kau tu, hak sakit bagi kita pakat besar. Sedekah wa tawasau bis sabra ni pakat tolong besar gi mari. Beli besar kau kita besar kau beli, Faruk besar kau tatap besar kau Faruk, gile sama-sama pakat suruh sabar. Tu sama-sama Islam. Lepas tu sabar tu yang kelas tinggi dia kata. Lepas tu dalam Ibnu Abbas ni kata kan, dalam Quran dok sebut tu banyak bab sabar. Tapi gulung mari buat cara seruk tu bait 3 ya. Tu bait 3 mana? Sabar atas menunaikan segala fardu. So, ni pengaji ni. Semaya fardu, semaya iso. Dah, buat haji di Makkahul Mukarramah. Kita ada duit pitih harta benda kekayaan, cukup ni sok sapahu kena keluar zakat tu orang panggil fardu. Puasa di bulan Ramadan. Tu kakah fardu ni musabar. Susah tu bit situ. Dia tak sabar nak buat tak boleh kerana benda ni tak cocok dengan nafsu. Dan bagi sabar segala fardu ni. Boleh mengaji fardu ain, boleh semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Siapa dia sabar boleh pergi buat haji, habis duit pitih lagi, rank lagi, masa lagi. Nah, tapi apa pergi buat tu? Kerana kita nak menunaikan rukun Islam yang kelima, kerana kita masuk dalam manis tata'a ilaihi sabila. Dah tu hari ayat dah. Dan walillahi ala nas, dan sabit bagi Allah Ta'ala di atas manusia ni hujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Mana Allah Ta'ala fardu buat haji bagi orang yang kuasa. Harta ada, badan sehat, amil jalan, tak ada apa dah lah. Kita cek kita bila selamat 3 perkara ni, mu tu dalam tanggung yang wajib mu kena pergi buat haji dah. Lepas tu saya kata kalau mu tak buat, wa man kafara, siapa-siapa tak pergi buat haji, sedekah dia ni masuk dalam orang kuasa dah. Orang ni lagu mana? Fa innallaha ghaniyyun alamin. Fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Pasal Tuhan tu maha kaya. Tak apa mu tak pergi pun Tuhan kata, aku tak ada jadi sepenuh dengan sebabmu. Aku tak ada kurang sikit habuk kalau mu tak buat pun.
Pak kalau mugi buat, aku tak ada bertambah. Pasal aku ni ghaniyun anil alamin. Aku ni sepenuh dah. Mu tak gi pun tak apa, aku tak ada kurang gapo. Kalau mugi pun aku tak ada tambah apa sebab aku ni sifat kamal. Sifat kesepenuh dah. Berat jugalah kalau orang mikir orang hok cukup ni apa? Orang ada kuasa tu. Ha mugi Tuhan kata tak apa, dia mu tak gi pun. Aku tak ada kurang sikit habuk. Kalau mugi pun aku tak ada bertambah, tapi mu tu masuk lewat wajib dah. Ha tu seolah gitu. Tak apa dia mu tak gi pun. Ha apa kita tu suruh boleh gi duit lagi. Kelamin tinggal 100 kat 1,5 juta lebih dah. Pas masuk lagi 40 hari lebih. Gerai lagi tak rak lagi Allah. Pada Tuhan kata orang duk wukuf di pada Arafah beli. Mu tengok molek nah malaikat. Hamba aku tu nampak rambut yak sedem. Tuai yang nampak yak berkerut, bibi mulut yak kering. Nampak letih lenguh tarak. Mu ingat molek tiap butir daripada air hujan yang turun. Kalau kira dosa dia banyak sara tu aku nak ampun lagi dosa. Mu naik saksi molek malaikat. Pas sekiranya kalau dosa dia sama banyak dengan pasir di patah. Allah pasir ni banyak bang pasir. Sekiranya pasir sama banyak di patah, aku apung lagi dosa dah. Mu naik saksi molek malaikat. Ha tu nak royak orang panggil. Pas tak ada dah. Hari yang Tuhan banyak sekali mendeka pada api neraka, hari Arafah. Kita tahun ni kena hari Jumaat lusa. Habis kena berdoa hati. Ya Allah, mintalah aku dimasuk oleh golongan orang merdeka pada api neraka. Biniku, anakku, isteriku, cucuku. Lebih lagi tok nenekku hendak mati dalam kubur, mak aku, ayahku. Lepas tu dia tak ngaji nak berdoa celah mana, tak ada dengar apa. Tibik cerah tu puasa pun dok kasut dah kopi dah ke 8 pagi. Ke 8 tu kan ni tengah tu masuk dah. Tak ada kira besar tak besar hari. Sedekah tak ada dah hari yang paling agung sekali, afdalul ayyam, selebih-lebih hari tak ada dah semolek-molek hari, yaumi Arafah, hari Arafah. Dan sebanyak-banyak sekali mendeka pada api neraka, hari Arafah juga. Pak kita bacalah, pokok cai mai pokok. Ha, kau cai main penlai. Kita pergi pula. Duk biasa aku pun tak kau cai ya. Nah, ha terbaik tu nak royak terminta telefon tina weh lusa. Padahal kita minta semua dah beli tapi hari mendeka pada api neraka hari Arafah banyak sekali. Orang puasa Arafah ni tak ada sakat teh pahala. 9 manusia yang beriman dengan dia. Hak puasa tak puasa ikut Tuhan nak bagi belaka. Ha ni hok nak sapa lusa ni. Nah, hak demo tu situ culah tu Mekah esok dah. Hidup puasa mek dia tu begitu Mekah. Kita apa boleh nak puasa esok hidup Mekah betul. Duk dak tak apa. Duk negeri sia tak leh kena turut culah, kena turut culah. Nah, tak sedap panah-panah kita lah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat patuhlah kepada Allah, taat patuhlah kepada Nabi, Rasul dan taat patuh kepada ketua yang digalengi ketua yang meretah digalengi kamu. Siapa dia? Itulah Syekhul Islam. Ha turut situlah dah. Ha terbaik orang pagi. Pas banyak mana yang nak wi kita boleh sabar di atas benda taat. Dia kata sini 300 pekat. 300 kelah. Ya kelah ni ya tinggi. Kalau kita kecek mudah orang duk nak kau ayuk bukan duk nak kau duit gaji. Telah tanyalah. Gaji 3-40 ribu ya ayuk abata. Tapi geno dia dak berhabis sia salat sampai 40 juta. Dia duk nak kepada pangkat tu kerana pangkat tu orang panggil kelah. Bila ada pangkat ni so dah laku, yang kedua pula hijau dia ni gelembung jalan ikut kerongkan hok tu duk boleh tu. Turut gaji tak ada dengan kita habis banyak tu. Duk nak ke pangkat tu dia panggil pangkat nayuk. Ha bila boleh honing ya ada kerongkan gapo-gapo tu. Ada pun orang panggil gaji tu pahala ya kalau kita kecek. Nah, pahala orang panggil. Ada pun orang panggil pangkat, ha hok tu dikatakan darjat tu. Darjat. Tapi darjat bahasa akhirat ni jarang nak tutup. Ada sedekah tu yang kata dah. Dia kata lagu mana tengok besar aku di kolah tarikan kamu tak je tengok kiri tu sampai ekor tu. Dia kata apa beli tu cuba perhati tengok boleh tengok tulis saja. Dia baca apa tak bemak aku besar ni nak tanya Tok Jiding tak hari lah ni berilmu kan hak arak pasal ni dia dah tulis apa dia tulis tak tahu yarfa'illahu allazina amanu minkum
wallazina utul ilma darajat. Kita orang beriman tu akak berapa kelas dah. Nak guna orang kafir bukan dia sah. Kita lak satha kita ada depa lak satha ta percaya Allah, lak satha ta Rasul, lak satha wan akhirat, wan singlo. Hati kita ada hak tu kelas tu tinggi setara ana dah tu hawi. Pas lagi pula wallazina utul ilma darajat. Dan Tuhan pula nak akak orang ada ilmu. Hak tu hidup bagi sosok ilmu bukan hidup mudah. Nak boleh seka-seka tu. Payah duk wik kita tu ya nak akak orang yang beriman, orang yang bagi ilmu akak bi berapa darajat. Berapa kelas tak tahu. Sisi dia lah boleh tahunya. Pas kelas sosok tu antara langit dengan bumi. Antara langit bumi kelas sosok. Pas dua kelas dua ti langit seribu apa nama ni 1000 tahun perjalanan ni. Banyak ya banyak. Tapi tak ada minat manalah. Oh, kalau minat sepengatam ni kalau nampak ni boleh tengok sejak kena sambung. Oh, tengok tu 3 bulan tahun nak turun tu pisah dah. Mengigi dia itu dah gigi. Kena tak je dia senyum. Apa nak turun ayam? Apa nak turun botol? Tahun lagi tu dah senyum dah. Dah jamu teh dah kedah. Apa dah? Dah jamu teh dah. Tangan tinggi telenguh. Temu kau jalan. Tidak. Tak apa cik. Tak tegur, takut dia mau tak tegur. Okey. Punya orang mati pergi menawak belai-belai dah 10 makan 100 naik 3. Ikhlas tu sah cara dah. Tapi nak ayat duk didik dah. Masa setahun. Duk nak kau tamnain boleh tak boleh suku. Tapi gena tamnain tak ada nak. Ni pakat bikin molek dah pun untuk tambah-tambah orang dia di tamnain dah. Jangan tinggal banyak tak akak darjah. Yarfa'illahu allazina minkum wallazina utul ilma darajat. Tengok besar di kolom tarikah kalau mana ada belaka. Tu nak ayat kelas dia. Tapi Tuhan boleh pilih mari tu Allah. Tak ada rega dah bakery. Tapi darjat ni kita boleh tengok di akhirat tak seperti darjat di atas dunia. Faham dia? Orang yang boleh sabar kalau fardu Tuhan nak bagi banyak mana? 300 pangkat. 300 pangkat dah ketinggian dia. Dan sabar yang diharamkan Allah Ta'ala kita boleh sabar benda Allah Ta'ala musiak lah. Zina, mabuk, berjudi, mengupak. Perkara tiap hak tu haram, hak musiak ni kita boleh turut nafsu ke Allah. Ngam mabuk tak ada siapa tak gereh orang berahi tu. Ngam zina tu nafsu setuju, ngam ngupak tapi geno boleh tak buat. Ingat tu hal lari dia boleh. Sabar ni. Kamar dia hak ni jauh banyak mana? Dan bagi sabar hak nombor 2 ni, sabar di atas yang haram Allah Taala ni 900 pangkat. Hak ni kau tinggi lagi 900 kelas. Kita boleh sabar dengan ngupak. Boleh sabar dengan mengacung, boleh sabar dengan berzina, boleh sabar dengan tuduh aurat, boleh sabar pula dengan berjudi. Siapa dia win 900 pangkat sabar dengan benda maksiat. Tikah dengan saat ni dengan fardu 300. Dah baik. Dan sabar atas bala. Dah bala bertakwalah. Dah. Lagu mana bala takwa? Yakni jatuh tipu bala dah dengan tak ada ikhtiar kita tu balik utuh, tepuh lembu, rumah kena bakar. Dah, pas lagi pula lembu 10 liter. Banyak benar tahun ni lembu 10 liter. Lekan dia pun kena. Pagi tadi cawak lek mana 8 ekor ke 7 ekor kubah. Kita lunguk besar-besar beh. Tapi bukan orang kita tu teriak. Teriak apa? Ya tak tahu pas kita teriak apa. Sobat ingat Tuhan tak berlaku benda ni, tak belitan ni Tuhan tak kanak. Apa nak buat lananya kanak dia kata baik mata kali gusi pas kita ingatlah muka Allah Taala lah. Tiap-tiap benda duk berlaku bukan dengan tamaca, bukan dengan sendiri dia. Allah Taala fa'alul lima yurid. Dia buat dengan bagi dia kanak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Bagai kita dah buat gotu, bagi buat goni, kita metang gotu, metang goni. Kalau tak cocok dengan kanak tu tak jadi. We duduk situ tengok di sini. Mari ketipu balo. Hak minggu bani waktu bek gapo, supah kau faipa. Pelakar ya to cairai jahat. Tengok ianya kata, orang tak ada agama tu. Kita ada agama nak walah saya tak mana pun muga bagi hak dia, bukan hak kita ilmu kami kubah. Nah, duduk situ kemah wi molek. Saya kali gupak mari hak ni lah. Balon orang pagi payah. Nak berlaku, nak boleh sabar tu payah. Dah. Habis atas jatuh berlaku.
Baik, bala pada ketika jatuh ia bala dengan terkejut, tak seka-seka tengok. Duk harap pun dia 3 orang ni habelicing tadi angin. Apa? Tak seka-seka dengan sekelip mata kita kecek mudah-mudah habelicing pun dia 3-4 rai. Kau duk harap 3-4 bulan lagi, 2 bulan lagi boleh buah dah. Terlalu boleh juta lapar. Duk nak pergi Mekah dah, tak jadi, beli kereta dulu. Duk nak pergi tahun ni lah buah training, tak ada atas habis, tak ada angin. Terlalu juta lapar lagi sekarang lepas dah, tapi anak duk nak kereta siawi dengan bini. Beli kereta dulu. Duk metan tahun ni habis jangan, duk metan ada selalu dah. Jadi kait sok dengan kait tolak dah, jangan. Muka pakai barang dalam milik kita. Tahun minta di angin ribut selalu, tak ada apa-apa. Habelicing 3-4 rai. Wah sabti. Baru siap dah habis 34,000 dah. Duk dem baru hujung laga apa. Duk mati siap-siap dah. Tu nak royak kata hak tu ngater kejut orang panggil. Ada apa sabar? Bangun pagi esok duk kecek molek-molek tok lelaki. Malam nambah makan nasi ing lala, boleh cucu baru pepe. Bangun pagi esok kerakau namanya. Tapi ni nak duk lagu mana? Hanya orang panggil bukan masuk dalam ikhtiar kita. Semata-mata dengan Allah Ta'ala lah kandak. Nah, Allah Ta'ala kandak. Menan sinan tongเกิด ขึ้นมา ถ้าจะ Allah Ta'ala กำหนดสักวันหนึ่งสิ่งของนั้นต้องเกิดขึ้นมา Allah Ta'ala กำหนดเราเสียชีวิตคืนนั้นสาบะนั้นเหตุนั้นต้องขึ้นมาต้องเกิดขึ้นมาya kena timbul mari hak dia กำหนด nak lagi tak lepas dah Pak Omar. Tapi orang aslinya tak ada situ. Hak tu duk supah, duk katak, duk apanya. Hak bosan takut kita orang selai kita. Ni bala ketaka ni payah dah. Sebab itulah pagi mari 4,000 baca gaparuk 4,000 tak ingat lah tu. Kecek kau lain boleh ribut kuat hari ni dengar tu. Lah ribut hari ni balik kau tu balik kau ni Allah banyak perkaranya. Nak kau jani berapa marah gemah basah-basah menerap habis tak ada apa angin. Tu bagai tak skor belaka, tu skor tak ada tagi. Apa baca gapo beli ribut. Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Hei Tuhan, mu jangan jadilah ribut ni. Dah. Allahumma ja'alha rahmatan, jadilah ribut ni sebagai ribut jadi rahmat. Wala taj'alha azaban, dan jangan jadilah ribut ni sebagai azab. Nak kena kau tak ada arah ni hak Nabi suruh kita baca lagu ni. Bahkan lu kilat marilah lalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika. Baru apa kali buh dalam ni kalau kita baca tak boleh apa Jawi nak baca ke mana minta kata minta ribut tu jadi rahmat pakai kilat kita baca kilat tak ada apa Jawi pun. Tak ingat tak saya belajar. Lagu made in Thailand ke ingat anje kau tu. Kilat mari Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Hei Tuhan, mu jangan marahlah kat aku, jangan bunuh dengan sebab merkom. Wala tuhlikna bi azabika. Nah, wa afina qabla zalika. Tak sirah aku mati dengan sabit litam. Kita minta. Nak arah ni nak tak juga tak ada arah, tapi kita minta. Okey. Pakai guru soal lagi guru. Baik ada poji guru. Keri pun tak ingat. Ada jalan beli pun tak ingat ni mu baru. Apa kali buh dalam ning, apa kali musing dah kali kita tali tek. Apa ada terbaru buh muncullah. Baru ingat dah tahu orang jebuh tu. Yang molek orang buh nak ingat katik wak salah orang tanya boleh beda. Lagu mana tahu dalam bemak guru pia barak Allah subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Panjang atik dia. Panjanglah mana sangat dewa semua ya ingat. Dekat apa saya kita tak bawa waktu berlama sekali. Pas hujan ba Allahumma hawalaina wala alaina. Hujan tak ba Allahumma sayyiban nafi'a. Pas 5 kali sahabuk kita tak ingat. Nampak teruk juga dah. Tu baik bala bagaimana kita tengok kitab pula dah. Orang sobat atas bala ni, dah mana pada ketikanya jatuh berlaku ia bala ni dengan terkejut. Tak seko-seko. Bangun pagi mati bini. Bangun pagi mati tok lelaki. Bangun pagi mati anak. Allah nak duk lagu mana?
Tu terkejut orang panggil. Nah, tu kena sabar orang panggil. Sabar hak ni tak masuk dalam ikhtiar siapa-siapa dia ndak. Walau lek ni walau lek ni, walau demo walau kita. Hak ni masuk di atas Allah Taala lah. Kandak ki nak jadi lagu mana. Hak yang keempat ni dah. Baik. Dan bagi sabar di atas bala ni 900 pangkat. Oh tinggi hak ni padai ya payah hati. Nak sabar dengan kematian, sabar dengan bakar barang dan barang kita, sabar pula dengan apa nama ni dengan sakit, sabar pula dengan hilang duit pitih. Ikan 2 kacang nak akik lek-lek dah tadi buah habis. Pak nak duk lagu mana? Tu dia panggil bala yang terkejut, tak seka-seka lah ngapukak dengan gapo dah. Pas buah besar lagi, habis licin tinggal belah ekor. Ikan 3,800 ekor. Duk metek 100,000 dekat-dekat boleh kalau dia boleh jual wallet. Buat nak ikan kakak. Habis licin supaya orang kut nara kut jaket apa hak tak baru ni. Banyak habis. Loh, juta-juta pun habis. Pas nak duk lagu mana tu? Sabar, kita ngepek, kita buih tak mari klik dah. Kalau sabar tu ada apa? Wakhlufli khairan minha. Hak ku hilang ikan sekacang 2 kacang ni tu munggati lebih baik pada ni lagi. Terus baca. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuba sambung. Nak sambung pun tak boleh. Ada ni kali baca dah. Penutup. Nah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Munggatilah terlebih baik daripada ikan 3 kacang hotel. Hudai 2 kacang tadi boh. Kalau dia balik munggati, nak gati lagu mana serah. Ni cara hak Nabi suruh kita baca. Kita yakin cerak dah. Terbaik. Tu bila 900 pangkat ni. Baik. Dan tetap kalau ada email yang sempurna itu habis dah lah. Cara pak sabar yang nak malari pegak, nak jalan mari ikut syukur pula. Dan adalah tetap kalau adalah email yang sepenuh itu, sepenuh orang panggil apa nama ni, sepenuh orang panggil sunbun bahasa Sia kak. Kalau merah menyala lah. Ya tak email hak sepenuh lagu mana? Bersusung daripada sabar dan syukur. Kena campur 2 tu. Kalau ada sabar saja, syukur tak ada, email tak sepenuh lagi. Kalau ada syukur saja, sabar tak ada, tak sepenuh lagi. Kena campur 2 tu tau. Maka menyembuk hamba tetap kalau tu dah kata nak sepenuh email kena campur sabar dengan syukur. Musannif tu kita Allah yang ayah dek orang Indonesia ni yang kata lalu tu menyembuk hamba nak royak dah lah. Nak royak ke apa? Kama dia daripada sabar itu akan syukur. Cara pelatu dia lepas kecek bak sabar nak kecek bak syukur lah pula. Hak kita nak kecek syukur tu tak nama apa nama syukur tu, aduh syukur pasal lagi nama syukri ya belaka tu. Nama sakit ya belaka tu, kakak tu belaka tu. Nama apa anak nama syukri, sakit, syakirun, asyakut ya belaka tu tapi makna tak samalah. Asyakut yang banyak syukur tu ada sirat mubalarah kan ada tasdik supaya Ahmad dengan Muhammadun Mahmud Muhammad ya ada tasdik ya kena kata General Bakri negara tu tak tahu habis tak semua dah tak ni jaki dia kacanya atau tak kena buat mari dah ya tak gerak tak boleh lah mau budak menera baik kita duduk rumah disukur mana pula dah nyata nak goyak we dia banyak dipuji tak ada yang banyak dipuji tu masuk molek we reti nama Muhammad pada dia nama syukri dah tu syukri orang panggil syukur. Kalau syakirun yang syukur. Apa nama lagi dikatakan asyakur yang banyak disyukur, yang banyak terima kasih. Tak apa dah comel dah tu nama syukur sekria Allah belaka lah tu. Terus pagi sini nak royak bila pelaturan daripada musannif bila kecek bak sabar dah, dia nak kecek pula cara bak syukur pula. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Pada sekat tu dah. Lepas tu kita mai sambung dengan bab syukur lalu dah. Takut ada sebuah lagi dia pukul 8 dah. Wallahu a'lam. Tu dengan neraka. Bila kecek bunyi neraka azab gini-gini na'udzubillahi min zalik.
Auzubillahi minasyaitonirrajim tu wasa telitah benda-benda tak molek, mai wasa nak berdeki demo, nak perasai amalan banyak. Kau tu auzubillah. Pas nak baca kilap pun boleh auzubillah pun, tapi tempat dia wi kena molek. Ada sung kita colek pas akid TO masuk tak beli. Orang mari mah kita akid dokong akid TO tak masuk makan boleh. Aku akid perut orang panggil. Ya ada tempat ikhlas dia siap-siap dah dah. Bila kecek bunyi neraka, kecek Tuhan tak terima taubat, kecek mati dalam jahat, hak tu nauzubillahi min zalik. Boleh kita masuk tu. Ni bunyi orang mati tak, cek lah mati dah, alhamdulillah. Teruk lagu tu tak kena. Cak dia tak masuk. Tengok Allah mati punya alhamdulillah. Panggil lah tu. Yang mata mati dah Allah dah latih semalam. Alhamdulillah. Allah. Supaya mujur mati dia. Tu baik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni hubung kaitan duk cara bab balah lagi weh. Bab balah tak ada hubung silaturahim lagi dah. Pas dia kata baru ni kok besar benarlah 3 perkara hak ni dah, dengan mana rakyat kata boleh masuk syurga selalu dah. Mana orang yang balah dengan kita pisah pergi cari baik. Orang tak aja hala kita hala barang wik dia. Dah. Orang tak aja dak tegar dengan kita pergi tegarlah demo. Orang zalim dengan kita maaf. Allah 3 perkara ni enggak nascaya masuk syurga. Nabi kata lagu mana? Nah, zalika tadkhul jannata fa iza fa'alta. Siapa dia pergi buat? Orang tak aja hala barang kita, ya nyayu, ya ada wah dia, ada wah khining, wah lanah, pisang, tak aja hala. Dia kita pak kita buat bubur gapo hala gi ke dia. Kita beli wah dia, buat pengak po hala wi ke dia. Payah kau mudah kita golek nak balah. Si penoh lolek tak sahwi lama mungkin tak aja dengar, tak aja boleh makan sute wah dia ya. Sahwa dia sulah nak wi kanak tak aja dawi tak sahwi weh lah. Nyayu sikit bantas sahlah lah. Dia boleh kepsa gapo ya ada duit pitih, tak aja dah lah nak kita. Kita tak baris tu selalu. Dok kita wi demo belah demo tak aja wi pun. Ni payah kau mudah. Nombor 2 nya demo tak sekecek dengan kita. Tengok piang. Kisih mata begitu langit. Lah ada juga beg tu pun. Nampak jauh duk hidup sekali nak masuk kendara api tak masuk dah. Dia ada dendam dalam perut. Jangan biar ada benda tu. Tapi kalau ada dari tu ya tubik. Sungguh benda dalam hati tapi ya tubik duk mulut. Ya tubik dengan rupa. Habis Nabi kata wala tadabaru. Jangan kamu belakang setengah akan setengah sama Islam. Jumpa pak tengok muka molek ni pipiah. Temu-tamu tu tenengok mujur tak atas pari. Molek dia menenggak-nenggak atas pari, tidak menunduk, mata muka tu masuk bercatung. Sedekah suka senyum tu pala dah. Tapi dia duk junjung nafsu dia. Duk puja nafsu, tak boleh tengok dia rasa benci, rasa nak murid. No. Sedekah kalau senyum tu boleh pala dah. Pak nak tegur kau jauh. Orang lagu ni kita temu kita tegur. Kita temu kita tanya khabar. Ni banyak pala. Payah sungguh lang. Tapi nak kita boleh buat tu. Pasal lagi gapo so lagi dia katanya orang zalim kita, curi kerak kita, curi pisau kita, ciri terung kita, kata kita satu hari mari pak raya tak raya ya maaf royak so barang hak kita ngenak hak dia, ayo ngenak hak kita pun maaf wi ke dia pula dah. 3 ni Nabi kata dah apa nama ni fa'alta zalika tadkhul jannah. Bila dia buat 3 perkara ni Nabi jamin syurga selalu dah. Tapi payahlah, apa nak kena loteri dah lah. Okey, kita golek nak balas. Demo tak tanya khabar kita dak. Demo tak tegur, aku pun tak tegur. Aku nak jatuh, lu pucai pantai. Mati tengoklah kalau aku tak tegur, kalau aku tegur dia mutasah panggil nama aku tepuk lagi dak. Apa boleh main? Jamin ayahku tak ada ngenah orang ni. Pas aku nak ngenah, aku tiru ayahku, tiru molek ke tak molek tu. Ayah mari sejik pakai kesubah tak nak tiru ayah tak balas dengan orang. Aku tak jang gitu tunduk, ayahku tak tunduk. Aduh. Hati nak royak, ya Allah ni lagu tu dia turut nafsu. Boleh buat 3 perkara ni Nabi jamin. Fa iza fa'alta tadkhulul jannah. Boleh masuk syurga. Tu kita ngaji baru ni dah. Pamai tengok malam ni pula. Lalu tu kata lagi pula. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari. Situ tak ada. Hadis Bukhari kata kena tiada dinamo menghubungkan keluarganya itu
tak bila masuk kata kita hubung lagu ni. Lagu mana? Iaitu tiada nama menghubung ni. Beri balase. Demo wi pisah kita pun wi pisah. Demo wi honaka kita builah dia kita kata gilah. Demo wi sayur keladi kita builah pucuk paku. Nah, ada mau dekah duit ke anak kita dekah duit anak demo. Hak ning katanya dalam hadis Bukhari ni tak nama hubung lagu ni. Sebab duk balah ya baru. Balah tu molek pahala tu hebui dah. Sabit Tuhan kata Nabi kata, dak siapa-siapa dia hala kita nak balas budi ke dia. Nak balas. So tak ada arah kita tak ada barang juga kita nak hala, kita berdoa. Ya Allah, mintalah dah kekayaan dia, lagi pula umur dia, rezeki dia mintalah wi tambah wi berkat. Aku nak hala nak balas kerana aku tak ada. Ya apa tahu, kita doa. Kalau kita ada kita balas. Tapi orang tua dulu kawi saya keladi so tak ada je taruh makuk. Taruh makuk nanti nak balas semula. Wi wang mulung tak boleh nak balas we. Kada sirai pisau wi suruh pisau. Tapi jangan kita denok demo lah bunyi demo duk golak kewe kuning. Kita tak aku lapai kewe bahkan lagi Allah saya keladi boleh. Hak tu tak jadi duk mengair ke sepak nak kewe tak jadi tu. Apa demo bibik daging 2 kilo dia lagu mutu bunyi tagula besar duk bang wak-wak. Kita nak buat lagu mana nak boleh tu. Harap demo nak buat dak. Mana buat lagu mana? Tak ada apa kita pergi carilah. Dan apa nama ni kulit-kulit timun sayur. Ando tumbuk-tumbuk ladam na cari ke buh dari weka buh dari tu Allah ke senaga ni maka tak ada apa petani saya kena lah emo itu hak ni tak ada apa 2 kilo lagi 2 kilo duk sebentar lama kelik makuk hari selalu lah makuk tu tak kawan ni wi 3 toko ulasa dek kata dah mino kita nak beli kita tak ada habis kita kena pai kena dah kulit timun tu jing dak ada dah 3 toko hak tu tak leh hak tu jahat kita orang pai kosak tak molek orang panggil. Kosak tak molek lagu tu dah. Jangan duk nok demo. Ndek tapi demo wi kita walaupun lah mana kalau ada kita balas. Tak ada taruh makuk pak orang tua awak dulu tu. Sebab kita nak balas budi. Tapi duk balas gi mari kata dalam hadis Bukhari tak nama hubung lagi lagu ni. Bukan hubung lagi tu, tapi benda baik dah. Terbaik. Dan tetapi dah dinamakan menghubungkan keluarganya lagu mana? Hak nak dinamakan hubung keluarga ni lagu mana? Iaitu hak hubung keluarga ni apabila putus keluarganya kita tak pergi sambung lama dah. Kau belah lek tani, kau belah lek curuk, kau belah lek sepong kau. Kita tak ada pergi puluk dia madah bang ni pun tak ada pergi. Dah, lama dah tak ada hubungan dia. Sebulan 2 bulan kita kata. Lepas tu kita saat ni nascaya kita menghubung ia akan keluarganya. Gilah. Raya ni masa nak pergi jalan kot sepong 2 pupu mek dah ada dan lama tak ada pergi. Lepas tu serokok, bagai wah 5 wah pau. Sebelah-belah kita pergi adalah minum meh. Hak tu baru nama hubung. Dan kampung kita walaupun kita tak ada jumpa kita kata, mari maak kita kata lama sekali tengok kita ada nak salam kau turun dulu. Bawah raya tu kita pergi cari rumah dia. Nah, akak berkecek lebih bukan sepatah ruah atau bukan 2 pupu, anak 2 pupu mek kita ya. Hatu baru nama hubung. Bos kodah hatta tupak kita ada jalan lagi tu. Bagi tupaklah kau mau pupu mutu mau suyah tu. Wagilah ruah takak dia. Hal ni patah tak apa boleh naik putih. Tak nama kata hubung lagi. Hubung mukhnogi. Apa kita pergi tubuh, kita ada pitih halau-halau. Pada motok juga parosa lah jawab letak kampung. Ada so kita nak pergi pak demo kena demo kita lah. Mungkin kita tamnaik dah. Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Banyak situ lah ni. Banyak dia pergi situ. Kita orang ada tamnaik pula ada. Pananggun nak pergi cari mak darah tak ada apa tu. Dia kena mari mak kita. Nak pergi Allah stoko ada. So kita melih Allah dia kena mari sini. Kita halu-halu dah. Tu orang panggil nafsu. Molek kita wagi mak dia. Tak mau mak darah. Pala banyak. Ngaji dah saat ni ke. Demo tak ada tanya khabar kita. Demo tak ada lupa kita. Kita bui demo ning balas saya serga di akhirat esok. Ni dak kita nak balas denda selalu. Tagi. Aku tagi. Tak je mari lah mak darah pun. Nak Allah kau demo mudah kita tak boleh nak kena nak daging stoko pihak gerbek. Pak aku lah ni mudah dah sikit lah ni. Anakku gapo gini boleh gini sikit-sikit dah. Pauduh-uduh aku pun boleh jawab 1000 sebulan apa rasa. Aku tak pergi cari. Walau mak darah pun duk kecek darah kopi punya kedebek. Tak boleh mu kena pergi mak darah mum. Tu pergi cari dia. Tak ada rugi. Tak nampak halah dak ning hak Nabi suruh jawab saya serga di akhirat esok. Bos kodah halah barang lagi mari tu tak dinamakan hubung lagi.
Tu ingat molek dah. Tu sampai situlah katanya Abdullah. Kata dalam hadis Bukhari. Terbaik sikit lagi. Lagi pula dia kata lagi dan panama telah mengeluarkan oleh Abu Yakni bahawa sungguhnya sedekah, kita duk sedekah daging gerebel, sedekah duit dah, wak makan gapo we panggil demo mari gapo tu nak ke roti canai mak tabak tak apa dah, nasi goreng tak ada seorang teh mak tabak ada apa lah dah. Pakai klien ni otong dia tu pergi beli kedai pak pik daripada dah apa nama ni kepoh pas lagi pula gula pula lagi besar-besar mau saudara tu palanyak derek gatih minggu lepas ni dah hatu masuk le sedekah pula pa beli nak ale ambil tu dalam mendek wasa nak gati beli tu lama-lama sekali tak ada apa lah tak ada apa dia tu wa ita'am muta'an masuk dalam sedekah dah we makan korang gajing makan korang ni serga dia rindu serga dia ingat Allah dah tu nak royak kata awas nak semak atas sekali cari leh 500 kau tak ada apa-apa hamba nak akal je dah hatu sedekah anak jatin sedekah daging ikutlah sedekah duit jariah masuk leh kelima sedekah dan menghubungkan bagi keluarganya itu dua pupu sepupu mak dara anak saudara kita pergi tanya khabar semua su tak ada arah terosak kita boleh giwe tanya khabar lagu mana segak tak segak dah hatu dia panggil maka ni atas lagu mana jawabnya menambah Allah Ta'ala yakni oleh Allah Ta'ala menambah apa dengan keduanya itu di mana dengan sebab kedua hubung silaturahim dengan sedekah menambah apa we pada umur panjang habis itulah penutung kata saya mati lagi dekat gajing belah banyak dekah panggil orang makan nasi di rumah tidak jamu kat kedai kopi katik jariah jaga pedekah lah dah gerebel pula boleh 10 kilo taruh dari kunci tengah kilo 9 kilo setengah dekah berhabis tu lama satu sekali tak boleh nak buat saya hodok jadi dekah tengah kilo 9 kilo setengah masuk tujing pula tu ciba 4 pintu penuh dalam tu tu dengan sebab sedekah dengan sebab hubung silaturahim kita tanya khabar we warah ni hak ni tu Nabi kata orang lagu ni tambah umur we kalau nak mati dah jadi tak mati lagi tambah umur ni sampai kata siapa-siapa dia berasa umur nak panjang tak saya mati lagi tambah lah ni duk menyakit dah kau tak kau lagi darah tinggi lelah ni nyakit dah sekali ngak nyakit tai nyakit tai tu dekat mana ada nama kita tai dah tapi dia rajin sedekah dia rajin hubung silaturahim Nabi jawab adalah orang ni Tuhan panjang umur dia kalau nak mati maka tak nak pergi dekah tak nak tanya apa khabar duk tak kata tak tanya jok duk balah dengan dia mau tak nak beradu yang duk balah tanya hubung semua dekah tak nak saya kodak kita ada orang ni adalah sabak dua perkara sedekah dengan hubung silaturahim adalah Tuhan nak panjang umur dia dalam hadis yang lain yang terlagu mana siapa-siapa dia ingin nak mudah rezeki siapa-siapa dia ingin nak panjang umur Nabi kata fal yasilhu rahimahu hendaklah kamu hubung silaturahim nah ada suku pula kita kena dengan mudah rezeki kita kena dengan umur panjang tak saya mati lagi mugi hubung silaturahim mu mudah rezeki dan lambat mati lagi patut saya mati pula kau penutung pun ni nak mati lagi mak saya juga mu tak saya kiri dah kuih boleh nayuk sekali mu kena boleh kiri semak lagi boleh sekali tak boleh mu jangan duk bergaduh muka kita tak pakai duit po semak kiri semaknya boleh tu tak jangan duk putus asa dah apa nama ni warahmati wasi'a kullasyai rahmat aku ni luah Tuhan kata mu jangan duk sepih nam tak ada jalan dah semak pun hak tu ada hak hukum akal dia harap jangan buat tak ada jalan ingat rahmat Tuhan ni luah dosa banyak dah musiat banyak deraka banyak tak sah putus asa mutabak istighfar lah sesak duit bayar tak apa jangan duk putus asa kerjalah Tuhan nak bagi kamu jangan putus asa tak nak jalan dah aku nak pergi Mekah jangan putus asa nah boleh pergi window sungguh kerana rahmat Tuhan ni luah tengok orang Indonesia jok daripada dia kerja sapah dia tak weh ngutik sapah teruk benar lah kerja orang panggil kerja yang hina tapi tak apa kerja secari molek daripada 40 tahun lebih dia dah taruh 1,000 rupiah sehari kelamin
Sari-sari RM1,000 tak ada beradu-beradu. Mari tahun ni tubik berita mari duk Mekah perak dah. Siapa boleh tubik dalam berita ni ayah dengan mama dia ni kerja gapo? Kutik sapah. Tak nak jadi po'o kali. Tak nak jadi nayuk kali, tak nak jadi sedega kali, tak jadi nego apa, kutik sapah. Taruh RM1,000 sehari. Banyak mana duit saya tak tahulah. Tahu lain apa? Ngen Indonesia RM1,000, tahu kat ngen Thai tahu lainครับ Musina mata tanya ngeng pusina juga rukus maya pusina. Apa boleh mainnya? Main pusina mata. Tahu lain kat boh. Meru juga, polang. Tak ada apa, tak tahu tu dah. Banyak anak sehari tu kena tanya rupiah, RM1,000. Kaya juta-juta pun sikit. Ya. Beli pun tak tahu dah apa kok dah. Banyak tu ya taruh tu. Pula kau. Hagi temu lah. Siapa 40 tahun dah ni duduk Mekah dah. Duduk labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Suka kini tua dah lah. Kau di ayah ni dah. 40 tahun lebih boleh pergi. Tu apa tu dengan azan dia dengan mutuh tak ada putus asa. Walaupun sesak duk kutip siapa tapi azan nak pergi sakwan dengan satu hari tak akak berat dah. Tu berita tu biar hamba pun tengok dalam tu yalah. Tu nak ayat boleh boh dalam mengajar we pun untung kita tak usah putus asa lah benda ni. Pak Bakri pun tak usah putus asa, Bakri semaklah keri kau mana-mana pun. Sama tahu nak mati, we boleh kau sekali azan we molek. Tak apa kita nak mayah hajat. Nak mayah hajat tak ada apa dah. Nak meleh lembu acak-acak pun tak ada duit juga. Nak koda-koda jadilah ada apa-apa dah. We boleh sekali. Tak boleh terlepas mak ke lain pula. Sosok-sosok boh ke. Sebab kita nak pimpin agama dah ke. Ya dah mulia molek dah keri. Tu baik. Dan diakadkan keduanya pula. Kedua mana? Kedua sedekah dengan hubung silaturahim. Dengan molek penutung. Saning dapat saning orang panjang umur. Dah dengan sebab kedua tu payah dan diakad mana dihilang, dibuai tubik. Dah dengan keduanya itu dengan sebab kedua sedekah dengan hubung silaturahim tu. Dah gapo? Dengan makna mengena kejahatan Tuhan jaga tak kena. Tuhan tak siap dah nak balik mutu. Tuhan tak siap dah nak tepuh lembu. Tuhan tak siap dah nak balik mutu. Tuhan tak siap nak balik gotu nak bunuh gani. Tapi dengan sebab ia sedekah, dengan sebab dia hubung silaturahim, Tuhan cabut semula akad bala ya tak tepuh. Tu nak royak. Lek nak kena dah pukul 4 petang dah. Tuhan tak kepada takluk dia panggil qadamu alat dia. Tapi dengan sebab dia pergi temu dengan mak dara tanya khabar lagu mana weh. Ada tak pakaian nak raya ni makcik? Nak kan makcik kata ada hak maru marang ambil lah duit 500 kok bagi beli hak barulah. Banyak apa pun tak ada. Makcik gerbang kan tak ada gerbang nantilah tarpe azam molek nak wi ke makcik segi tanya khabar tu ya mak dara pala ni ambah hunduh-hunduh pun jadi parasa dah. Royak kau mak dara aku tahu dah. Mulai dah parasa. Ada apa klik mari nak mati dah betul tu. Tambah umur haid 30 klik pula dah. Sebab kita tanya khabar tu ya. Nak mati dah pukul 4 tu. Nak ambil malakul duk mecak dah. Duk ita. Apa dia pergi hubung mak darah dia belah lek nara ni. Belah lek taung ni. Tambah 30 kali. Ada ulama kata dak dia mati sekat tu. Pas dia dak tambah kebaikan. Jadi umur ya sekat ni dengan hubung silaturahim dengan ya sedekah dia tambah supaya wa amal 30 tahun. Lama juga bawe 30 tahun ni gicok dalam tu. Atas berlaku kaum katanya tak ada tambah umur, tambah kebajikan. Mati pukul 4 tu dah tapi dengan sebab dia pergi hubung silaturahim, dengan sebab dia sedekah, dia pergi tambah 30. Dah supaya wa amal 30 tahun pula. Mati pukul 4 tu juga satu riwayat lagi kata tak tambah umur betul-betul. Nak mati pukul 4 dah hari tu sekian pergi tambah 30 tahun lagi. Dia lagi lah naik kali semak tu nak yuk ya pak. Naik kali 24 boleh semak 7 kali lagi lah. 7 kalinya boleh lah belai. Hati lagi dekah lah kiri dekah lah. Ada apa lah mau tabak pun tak ada apa lah. Okay. Tu nak royak dia panggil ya kau tambah umur lagi pula. Dah apa nama ni dengan sebab sedekah dengan sebab hubung silaturahim. Jangan duk balah ngawai warah. Tak sudah lagi weh. Dan ditolongkan dengan keduanya itu
Kedua saat ni tu tak kepada hubung silaturahim dengan sedekah. Tak situ lagi. Dan ditolongkan dengan keduanya, kedua sedekah dengan hubung silaturahim tu tolong apa? Akan segala pekerjaan kebajikan duklah jaga Tuhan sama-sama. Tak boleh tengok benda baik nak buat sama-sama. Tak boleh tengok benda yang menjadi hak pada akhirat dia nak buat sama-sama, ngaji, zikir, jemaah, tangan duk saja gerak, tangan duk baca tasbih. Tuhan gi gerak taufik yo kau tu. Sebab pucuk dia saat ni kerana rajin hubung silaturahim. Dan pucuk dia saat lagi rajin sedekah. Jadi tu hati gerak sama-sama nak boleh buat benda kebaikan. Kita tak terasa tu. Reno aku ni wasa rajin. Tu Tuhan tolongmu tu sebab mu duk sedekah ke orang. Sebab mu duk jamu orang makan nasi. Sebab mu duk hubung waris warahmu. Tuhan tak sia-sia tolong tak dunia selalu dah. Dah. Dan segala pekerjaan yang ditakut, kerja benda hak kita berasa takut, hak kita duk berasa rusing, dah, hak berasa kita duk gerung-gerung tu gak, hak duk bimbang-bimbang, Tuhan mari capak dalam diri tak ada berasa takut, tak ada berasa bimbang po, dah, tak ada berasa serabut po. Hak ni hak kita nak dalam dunia. Akhirat pun nak lagu tu juga. Pucuk apa tu? Pucuk daripada dua perkara saat ni lah, rajin hubung silaturahim dan rajin kita sedekah. Tu patut ingatlah penutup dah tengok live show dah. Kita tolong-tolong cek lah lebih-lebih lagi. Kita jangan duduk bala ngawai warah kita tanya khabar semua. Bos kodak kirim salam, bos kodak kita duduk dah hantar barang lagi mari tu kata Ibnu Abbas kak hak ni bukan masuk lagi lah. Ada terus tak masuk dah. Dah hak kita masuk pergi rumah tanya khabar apa kita sedekah. Dah so dah orang panggil dapat selamat syurga. Yang keduanya Tuhan duk jaga kita dah hidup dalam kebaikan semua. Dan nak berlaku benda maksiat Allah Ta'ala jaga kita tak berlaku benda jahat. Bala nak jatuh pun Tuhan buat pertahanan ni tak kena tak kita. Sebab kita beramal dua perkara tu. Tu kena sekat tu lah kita sama semula pula. Panjang lagi ni dah cara bab hubung silaturahim. Lama mana dah kita dah dengar dah. Dan telah berkata oleh Dhahak pada tafsirkan seperti firman Allah Ta'ala yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Tu dalam surah mana ni? Surah Ra'du dah. Apa gapo nak tafsir dalam ni kata Dhahak ni dia nak tafsir lebih panjang lebar lagi kita ikuti semula pula. Dalam hubung silaturahim lagi dah. Sekat itulah wallahu alam. Ada gapo nak tanya lagi? Tak ada apa. Saja aku puasa sunat hari Khamis. Sekali dengan hari tarwiyah kan Allah Ta'ala. Nak qada. Nak qada saja aku qada Ramadan. Serta sunat Khamis. Sekali dengan hari tarwiyah. Tiga boleh selalu dah. Bini dua ya niat tiga. Muni keri kat dah. Tu boleh main. Tak ada apalah ulama kata dah. Kalau rasa kita tak niat pun dia hasil maksud dah. Esok kita kata saja aku puasa qada pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kita tak ada niat Khamis. Khamis tu masuk kita. Sebab ya hari ya dah. Tapi pahala tak boleh kerana mu tak niat. Mu nak boleh pahala Khamis hati mu kena hadir niat. Saja aku puasa qada Ramadan sekali dengan sunat hari Khamis. Sekali hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Ni tahas betul boleh ikan 3 ekor. Tu mewah baung. Tu tak orang nak royak weh. Supaya kita semaya tahiyatul masjid ni lah. Nah, kita sudah ambil semaya gapo siap naik sejid. Habila naik sejid, agama kita ni suruh tutup kita semaya hormat sejid. Habis Nabi kata iza dakhala fil masjidi. Apabila mu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan kamu duduk hatta yusalli raka'ataini hingga mu semaya 2 rakaat. Karena nak semaya hormat ke sejid ni. Dah, kamar dia kita masuk pak kita tak ada semaya tahiyatul masjid. Semaya sunat rawatib. Allahu akbar. Saja aku semaya sunat Isya, dah belum 2 rakaat Allah Taala. Tak ada niat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tu pergi masuk ada. Tu pergi masuk tak lepas tutup lah. Tu pergi masuk dah. Tapi masuk saja nak boleh pahala ulama kata mu kena ada niat ratib. Lagu mana? Saja aku semaya saja aku semaya sunat jemaah masalah. Atau sunat Isya. Dah 2 rakaat belum sekali dengan tahiyatul masjid kan Allah Taala. Sunat rawatib pun boleh hak Isya saat ni dan tahiyatul masjid lepas tutup boleh pahala pula sebab kita ada niat. Kalau tak ada niat
sekadar lepas tutup teh saja ya. Pahala tak ada kerana mu tak ada niat. Nampak dah beres? Tu nak ayat cara dalam kita. Sunat wuduk pun lagi. Sunat wuduk pun yang nak wismaya juga. Aku semaya sunat Isya belum. Sekali dengan tahiyatul masjid lagi pula sunat wuduk. Anak Allah Taala. 3 selalu kata ulama boleh juga. Pas sunat wuduk tak je dah buat, baik tak je buat dah ke? Ambil atas dah tak weh. Dak juga bakery. Dak juga mupaji. Dak belaka muki. Dak awal tu lawak pun dak sitah je tak tahulah. Padahal sunat wuduk ni lah Nabi dengar bila duk jalan le serga tu. Besar tak besarnya. Jawab Nabi kata dak kaki mudah bila duk jalan dengan selipar topah punya bak. Dak tak ada buat amal gapo, ada buat amal molek gini. Tak ada Rasulullah ingat molek tak kelitah tu hewin apa amal les semaya sunat wuduk. Tak tinggal. Sudah ambil wuduk semaya 2 rakaat. Sudah ambil wuduk semaya 2 rakaat. Pas kita nak mati sekali habuk dak lagi. Nak mati dah be tak mati nak umur 70 60 dah. Dak cuba siung tangan bang tanah kubur belakang dah. Watilah masih toh kat anu ada kat anu dah kedak jiding tak ada ni. Buatlah deh. Saja aku semaya sunat wuduk. Kalau becek susuk molek benar kalau becek suku. Masuk pak sejid aku semai sunat tahiyatul masjid kerana Allah Taala. Sudah pak bangun pula saja aku semaya sunat wuduk 2 rakaat Allah Taala. Bangun pula saja aku semai sunat Isya belum 2 rakaat Allah Taala. Boleh 3 ni rakaat. Tu lalu becek sosok kita ada apa dah lah. Dah ke tengok wadakam gapo nak jadi molek tu gak kena becek wewe tu be atik bau besar-besar. Ni mai sekali ni yak gibuh 3 tu gak taluh sikitlah pala tu. Tak ada jual waca lah tu weh. Nak waca becek suku-suku lalu dah. Terawak wi ada malaikat tanda te nai sukri dan nan sakun muda. Kei lama le wudud 2 ครั้ง baru kali bau be. Wujud dah pada tak ada langsung. Pokเคยทันไหม lama wuduk. Apnan wala apnan lama ขึ้น masjid ละหมาดตะยะตุลมัสยิด2 รากะอะห์แล้วก็ละหมาดสุนะห์วุดุพอเข้าใจไหมไม่เคยไม่เคยแล้วพรุ่งนี้เรื่องเลยพอซี่มุนอาจอย่างนี้สิsambung dengan pausi sakmanan pausi sak suria sehiriwan ini ada apalah termasuk awal tak selawat mak tak ada bayar tak tahulah tak ada bayar sel ke produk keluar biasa kena ibadah we ada tak we masuk lebuk malaikat ni tak ada kosong di sunat wuduk tengok lebih tak lebih ngisi mai kata bila biasa wah ni tu di antara dia apa tanya lagi orang berzina orang asing ni masalah bak gerbek orang zina tu boleh makan anak zina lah atau orang zina dah ke hak dia tak boleh makan orang kafir ya. Sebab gerbek ni orang panggil jamu Allah Taala. Ada kita nak makan juga orang kafir ingat sain baik ke apa tak ada apa pergi beli hak suku. Hak bukan daging gerbek lah ni dak cedek dah lah tu jeng 2 kilo. Tu lagi rusuk kilo daging musis kilo. Kerana kita baik pok kita kan. Puana kita dia nak mari juga raya. Pas dak sung kita nak akik bisai bungu. Nak goreng telur kai daun ke dia nampak teruk. Hak 2 kilo ni we makan. Tapi makan ke dia tak boleh kerana hak ni gerbek ni jamu wa Tuhan untuk hak Tuhan betul-betul hon dah bukan cek mudah jamu wa Allah Taala besarnya amalan gerbek tu orang kafir tak boleh nak bui lah ada tak kalau we juga bawa ke gerbek kita tu tak pakai pasal ada pasal mana baik tak mana pun dah ke kalau mau dua dia tanya adakah anak zina boleh makan tak ada apa anak zina tu web zina tak ada apa tu kerana Islam tu ada nak dia niat halal. Nak orang zina ni hukum tahku halal. Ada apa ni kafir lah. Mana tak boleh makan. Selagi dia tahu kata zina ni haram situ, payah pergi berlaku juga zina. Maka tak ada apa jamu daging gerbek dia pun tak ada apa. Payah ni tak ada salah apa cuba anak dia zina, tak ada apa. Hak salah di mak pak dia tu. Tak ada apa menutup kita nak jamu anak zina, tak ada apalah. Walah mana moga dia kena dah. Bukan kata tak sah tu dak. Boleh kita nak sedekah, boleh kita nak jamu dia tak ada jadi. Hal yang apalah bagi dengan amal lagi lebih kita mereka orang agama asing lah situ parut payah nak deh apa tak ada dah aku ada lagi eruk tengok malak ke Allah ada dah kena sikit sangat ni aku nak tanya arapah katik lah lagu mana raya senang raya satu raya maak tu tak ada dah tak ada belah lah nama murid kau keri dah
aku murih kau keri tak ada pom murih baik lah dia nak murih belakang dah okey sekat itulah wallahu a'lam dah lepas tu tinggal apa minggu tu tak putus saya kahwin seminggu ya seminggu je dah hak tu hak tu kau mau selalu dah dah hak tu so pada hak tu mulai dah terbeli gitu dah baiklah wallahu a'lam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta 3 kali pagi 3 kali petang dah terbaik segodok nanti siap dah pasal lagi selawat patah ada sekali umur hidup mati lah imej jauh pada neraka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Tu sekali yang hidup minta ingat belaka apa hamba pun nak baca semua nak boleh ingat semua-semua dah pasal lagi nak besar hari Arafah ni hari maaf bila kita puasa nak baca apa baca ni ada buat semua-semua lepas maya dengan molek penuntun banyak mana ikutlah dah kelebihan sangat dah Tuhan nak pahala kepada kita baca apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir banyak mana ikutlah banyak orang lagi hok tak ingat tu tak ingat belajarlah ada sain kita belajar atas kereta baru ni baik ingat lagi tak tahulah saya melik sana tu bawa atas kereta duk belajar jadi boleh dah senyap lah ni tu tu baca banyak di dalam bulan dah dalam 10 apa nama ni dalam kita puasa mak ni hari Ashura tu dah banyak. Lepas tu kalau pagi raya kita tambah sikit boleh 300 hak saat ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit hak ni kita tambah ke apa wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir supaya tapi kita tambah 2 kata 300 kali pagi raya boleh hak dak kubur hak ni juga pintu kubur tu hak mari sok le kedai pohon ni pelari kedai pohon ni sebab tak duk jual nak buka kedai baca orang nak pergi beli pun baca tu sunnah Nabi reti hak ni so banyak tak we pergi kubur tak masuk baca hak ni so boleh 3 juta 1 juta pahala 1 juta apa dosa 1 juta pula akad darjat lagi tambah wa huwa hayyul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir supaya tapi tambah tu sikit ya hak ni baca pagi raya haji pagi raya puasa niatlah pahala sampai kepada orang mati dalam kubur dan minta menjadi nur Tuhan jadi cahaya orang mati dalam kubur apabila kita mati esok masuk dalam kubur nur tu mari bersama dengan kita pula hak ni payah sikit 300 tu dah biar tak ingat hak ni kita boleh baca dalam apa nama hari Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir tu hak dalam Ashura apa Arafah yang kita nak puasa hari Jumaat ni sekat itulah wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma khtim lana bisil khatimah wa la takhtim alaina bisuil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin